Biarkan gelora melanda hati, biarkan tangisan merintih. Lagu Derita Cinta. Saya nyanyi 22 hari bulan, banjir 24. Sebab saya diminta untuk nyanyi oleh pengundi. Dia kata sebab suara saya sedap. Ini pengundi yang sebut. Dan saya nyanyi depan pengundi. Bukan saya karaoke dengan anak dara orang. Saya difitnah oleh teman-teman dan juga sahabat-sahabat. Mungkin daripada Perikatan Nasional ataupun daripada Parti Islam se-Malaysia PAS. Yang menyatakan bahawa pada hari semalam, iaitu 24 hari bulan November, saya tak meninjau ke kawasan. Dalam kawasan saya, iaitu Parlimen Hulu Langat, bila kawasan Parlimen Hulu Langat dilanda sedikit musibah, iaitu musibah banjir. Mereka fitnah saya yang menyatakan saya turun berkempen dalam pilihan raya di negeri Sabah dan saya berkaraoke. Saya nak sebutkan dengan jelas pada pagi ini, ya benar, memang saya turun berkempen. Saya berkaraoke. Tarikhnya pada 22 hari bulan November, sebelah malam di Dun Sulabayan. Setelah saya diminta oleh warga, masyarakat dan juga pengundi di Dun Sulabayan. Mereka beritahu kepada saya, YB, nyanyilah satu lagu. Sebab dia kata suara YB sedap, dia kata. Kita tak nak main politik lah. Maksudnya, cukup-cukup lah. Maksudnya, sebab kita dah tahu dah. Perikatan Nasional Parti Islam se-Malaysia PAS ni, mereka tak ada isu nak dimainkan. Sebab itu di kesempatan ini, saya maafkan kepada mereka yang menabur fitnah ini kepada saya. Tak macam ada seorang menteri besar dulu di Pantai Timur tu. Negeri dia banjir, dia boleh pergi bercuti je.